Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Inspire TV. Suara informasi SK Seri Perani. Saya Siti Noasyah Humara binti Sakin. Dan saya, Muhammad Khair Raya bin Hasmi. Inspire TV merupakan platform penyiaran sekolah yang menyampaikan maklumat, mencongkil bakat murid dan menyemai budaya ilmu. Pada hari ini, kami membawakan satu program penting dalam membentuk amalan membaca dalam kalangan murid. Program tersebut ialah program NILAM, singkatan kepada Nadi Ilmu Amalan Membaca. Program NILAM bertujuan untuk memupuk minat membaca dan melahirkan murid yang berilmu serta berfikiran kreatif. Pada hari ini juga telah berlangsung pelancaran program NILAM 2026 peringkat sekolah. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai pelaksanaan program ini, kita bersama wartawan di lokasi. Terima kasih Aisyah dan Ryan di berita utama. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kini berada di lokasi pelancaran program NILAM 2026 peringkat sekolah. Sebentar tadi berlakunya gimmick pelancaran program NILAM yang dirasmikan oleh Puan Nurlela binti Selamat, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perani. Program ini bertujuan memupuk budaya membaca dalam kalangan murid serta melibatkan sokongan ibu bapa dan warga sekolah. Bersama saya sekarang ialah Encik Muhammad Farid bin Ismail YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Perani untuk berkongsi pandangan beliau mengenai pelaksanaan program NILAM di sekolah ini. Assalamualaikum Encik Farid. Waalaikumsalam. Apakah pandangan Encik Farid tentang pelaksanaan program NILAM di sekolah ini dan apakah peranan ibu bapa dalam menjayaan program NILAM? Saya berasa begitu banggalah ada program NILAM ni kat sekolah. Program NILAM ni program yang perlu sebab program NILAM ni melibatkan membaca buku. Jadi membaca buku adalah satu kaedah yang paling lama daripada zaman dulu. Bagaimana manusia nak mengenal ilmu, merekod ilmu dan membaca dan menyampaikan ilmu melalui buku. Jadi siapa yang baca buku, dia ada berkat dia. Buku ada berkat. Kalau sumber lain saya tak pasti, tapi buku memang ada berkat dia. Kita peluk buku, kita dapat berkat. Kita baca buku, kita dapat berkat. Jadi teruskan baca buku. Jadi peranan mak bapak encourage anak-anak supaya terus menggunakan buku sebagai sumber mendapatkan ilmu, bukan sumber lain. Okey. Terima kasih Cik Farid. Sama-sama. Bersama saya sekarang ialah Puan Nurlela binti Selamat, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perani untuk berkongsi pandangan beliau mengenai pelaksanaan program NILAM di sekolah ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ingin mendapatkan pandangan daripada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perani. Apakah harapan pihak sekolah terhadap pelaksanaan program NILAM bagi tahun 2026 ini? Baik, program NILAM ini merupakan salah satu daripada program di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dia pun telah pun dilancarkan di sekolah kita pada hari ini, iaitu bagi tahun 2026.
Jadi daripada prasarana yang telah pun disediakan di pusat sumber sekolah, memberi peluang yang besar kepada murid-murid SK Seri Perani untuk membaca buku serta menimba ilmu pengetahuan seberapa banyak yang boleh. Dan dengan pemantapan satu sistem AINS juga boleh merekodkan apa saja bahan bacaan murid untuk memantapkan lagi budaya membaca di kalangan murid sekolah. Baik, saya ucapkan syabas kepada SK Seri Perani daripada apa yang saya dapat bahawa pelaksanaan ataupun dasar ini telah dilaksanakan dengan baik. Tahniah SK Seri Perani. Okey, sekarang kita bersama dengan Tokoh Nilai Murid 2025. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam. Kaila seronok tak membaca? Seronok? Buku apa yang Kaila suka baca? Fiction. Kaila hari ni rasa apa? Gembira ke sedih? Gembira. Apa harapan Kaila untuk tahun 2026? Saya nak jadi tokoh nilam tahap 2 lagi. Dapat 5 bintang. Okey, semoga Kaila dapat capai impian Kaila. Okey, terima kasih Kaila. Sama-sama. Okey, sekian itu saja daripada saya. Kembali kepada berita utama. Bye. Terima kasih kepada wartawan kami di lokasi atas laporan tersebut. Diharapkan pelaksanaan program Nilam 2026 ini dapat meningkatkan minat membaca serta melahirkan murid yang berilmu dan berwawasan. Teruskan bersama kami di Inspire TV. Mencetus inspirasi. Membina generasi berilmu. Sekian, terima kasih.